semua, so hari ni saya nak tunjukkan tutorial macam mana nak pakai Miracle 2-Way Cake Powder daripada Nuraiza. Okay, so Miracle 2-Way Cake Powder Nuraiza ni dia datang dengan dua kod color tau. Satu kod light, satu kod medium. Okay, so kod light ni dia sesuai untuk mereka yang kulit cerah, sawo matang, okay, and then kulit untuk tan skin, okay, medium to tan skin boleh pakai kod medium. Alright, so ni daripada casing ni you akan dapat cermin, okay, you akan dapat cermin. Cermin ni tak rosak so kena buka dia punya plastik dulu. Okay, so you kena buka dia punya plastik dulu baru ada nampak cermin betul lah. Okay, dan ni adalah dia punya powder foundation dan dia akan dapat juga dengan sponge. Okay, so dia ada dua cara nak pakai. Satu, you boleh pakai dengan sponge kering macam ni je, terus dab je dekat you punya skin. Dan satu lagi, kalau you nak dia punya foundation tu tahan lebih lama, you boleh basahkan sponge ni. Basah dan perahkan, jadikan dia lembap-lembap macam tu. So dia akan buatkan powder foundation ni lagi orang kata lagi lama dia stay dekat you punya kulit. Okay, so siapa yang patut pakai powder foundation ni? Ni dia adalah sesuai untuk mereka yang ada masalah kulit berminyak. Di kulit dia cepat sangat berminyak kan. So dia sesuai untuk apa orang kata tu, untuk buatkan makeup dia tu tahan lama. Dan juga sesuai juga untuk siapa yang nak makeup dia stay on point, tak cakey, tak bercapuk. Okay, so ni adalah untuk lockkan dia punya foundation ataupun produk yang you dah pakai sebelum tu. Okay, so dia punya tekstur dia sangat halus. Okay, so dia boleh tutup pori-pori juga, pori-pori dekat muka you tu. Okay, so cara nak pakai dia, ambil just macam biasa. Yang ni kering. Okay, and then you buat tap dekat sini. Okay, ni dia punya produk, and then terus dab je dekat you punya muka. Nampak tak? So ni terus dia sapu je dekat muka macam biasa. Tapi make sure you dah prep you punya skin dulu lah. Prep you punya skin dulu, pakai skincare, pakai sunscreen, dia nak pakai primer boleh. Masalah ni terus je dab dekat muka. So nampak tak beza tak? Dekat sini nampak lagi dia punya kaos muka yang tak pakai apa-apa, nampak oily kan. So dekat sini dah terus nampak matte macam tu. So nampak tak? Okay, dia punya tekstur dia sangat halus. Okay, kalau you pakai tu sangat halus, nampak tak? So dia sangat sesuai lah untuk especially siapa yang ada masalah kulit berminyak. Okay, and dia punya coverage pun adalah medium to full coverage juga. Tapi kalau you ada parut jerawat macam ni, parut jerawat yang orang kata agak degil macam tu, make sure you pakai dulu concealer, pakai color corrector dulu, okay, untuk tutup dulu parut-parut tu. Okay, and then just dab je ke seluruh muka. Tekstur dia sangat halus. Okay, you nak pakai dia dengan brush pun boleh, tak ada masalah. Nampak tak? Okay. Okay, so nampak tak dia punya perbezaan je. Yang ni yang belum pakai foundation. Yang ni kita dah pakaikan dengan 2-Way Cake Powder Foundation tadi. So yang ni lebih nampak berminyak. Lepas tu nampak lagi dia punya kemerah-merahan. So yang ni boleh dikatakan dah tutup dah parut-parut dan juga merah-merah tu. So nampak tak perbezaan dia? Okay, so saya tunjuk full face pula. Kita dah siap dah. So ni kita punya final look kita menggunakan Miracle 2-Way Cake Powder full face tadi. Kita dah guna full face. So nampak tak perbezaan before dan after tadi? Okay, so yang mana yang belum dapatkan lagi Nuraiza punya Miracle 2-Way Cake Powder, cepat-cepat dapatkan. Okay, yang mana ada masalah kulit berminyak, yang mana ada masalah makeup selalu bercapuk tu kan, selalu keki dan sebagainya. So cepat-cepat dapatkan sekarang.